Encik Sul dengan Dah terbalik terbalik. Sebelum ni pernah tahu tak Kola? Tahu. Kola ni memang saya tahu pada dulu lagi dah. Tak pernah tahu lagi. Kita baru tahu tadi je. Pernah saya nampak dekat Aeon. Oh, so dah book lah dengan kita? Dah, saya dah book dengan kawan tadi. Mana dah kawan hilang? So tadi saya dah book dah tadi dengan dorang. Tahun ni korban saya, nama saya under Kola juga, insyaAllah. Masuk lah satu nama. Kawan dah masuk. Oh ya, dah masuk. Alhamdulillah. Ada. Mungkin saya nak ambil untuk buat korban untuk tahun ni. Tak bagi pesanan sikit dekat orang yang luar sana, so siapa yang nak buat korban ke dengan kita? Okey, siapa-siapa yang nak buat korban, boleh buat korban dengan pihak Kola sebab dia buat servis daripada lapar, potong, packing sampai ke penghantaran kepada pihak yang membelilah. King ke apa untuk dekat Kola sebab servis dia A+ lah. Tapi dia buat A to Z, tak payah pening kepala, duduk rumah je. So yang akan datang, kalau siapa-siapa nak buat korban lepas ni, boleh kita join dengan Kola jugalah. Sebabnya memang free lah, easy. Tak payah fikir apa-apa, semua settle, insyaAllah. Okey, terima kasih.